Cuba kita tengok peta dunia. Nampak tak Eropah? Kecil je kan? Macam semenanjung yang tak berapa penting kat hujung benua Asia. Tapi, dari tanah yang kecil inilah lahirnya macam-macam empayar, revolusi dan idea-idea besar yang membentuk dunia kita hari ini. Macam mana boleh jadi macam tu? Jawapannya bukan dalam buku sejarah, tapi ia dah terukir atas tanah Eropah tu sendiri. Inilah persoalan besar yang kita nak rungkaikan. Macam mana satu kawasan yang nampak macam terpencil dari segi geografi, tiba-tiba boleh jadi pusat dunia selama beratus-ratus tahun. Cerita dia bukan pasal kehebatan semata-mata, tapi pasal macam mana geografi itu sendiri boleh jadi satu anugerah dan pada masa yang sama, satu sumpahan. Kuncinya ada pada satu konsep, tawanan geografi. Maksudnya, apa-apa pilihan yang dibuat oleh pemimpin atau negara sebenarnya tak bebas 100%. Pilihan tu dihadkan dan dibentuk oleh realiti fizikal, macam sungai yang mengalir, gunung ganang yang memisahkan dan dataran lapang yang seolah-olah menjemput penceroboh. Boleh kata, takdir Eropah ni memang dah tertulis dalam geografinya. Okey, jom kita mulakan cerita ni dengan babak pertama. Anugerah yang Eropah dapat. Alam semula jadi seolah-olah bagi Eropah satu set kad yang paling bagus, satu resepi geografi yang memang hampir sempurna untuk membina kemakmuran. Cuba bayangkan macam ni. Eropah ada banyak sungai yang luas dan boleh dilayari, macam lebuh raya air yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan laut. Tanah di sekelilingnya pula subur, jadi hasil tanaman lebih daripada cukup. Dan kat hujung sungai-sungai tu, ada banyak pelabuhan semula jadi yang buka pintu perdagangan ke seluruh dunia. Ini bukan setakat pemandangan cantik tau. Ini enjin ekonomi yang dah berjalan beribu-ribu tahun. Kita ambil Sungai Danube sebagai contoh paling jelas. Sungai ni macam urat nadi Eropah Tengah, mengalir melalui atau berdekatan dengan lebih 10 negara. Ia bukan sekadar sungai biasa, ia adalah koridor perdagangan, pembina bandar dan juga penyebar idea. Bandar-bandar besar macam Vienna, Budapest dan Belgrade tak akan jadi macam sekarang ni kalau bukan sebab Danube. Dan dari sinilah bermulanya kesan domino yang membina tamadun. Tanah yang subur hasilkan lebihan makanan. Bila makanan dah banyak, orang tak perlu risau pasal nak bercucuk tanam je. Ada masa untuk buat benda lain, mencipta, berdagang, berfikir. Dari ladang gandum, muncullah tukang besi. Dari tukang besi, muncullah enjin yang kemudiannya menggerakkan dunia moden. Nampak tak rantaian tu? Tapi, setiap anugerah geografi ni ada bayang-bayangnya. Gunung ganang yang sepatutnya melindungi dan dataran yang subur tu rupa-rupanya membawa sumpahan juga. Satu resipi untuk perpecahan yang berterusan dan konflik berdarah. Cuba tengok perbezaan ni. Di Amerika Syarikat, geografi yang luas dan terbuka memudahkan pembentukan sebuah negara gergasi yang lebih kurang sama budayanya. Tapi di Eropah, ceritanya lain. Gunung ganang macam Alps dan Pyrenees campur pula dengan sungai-sungai yang banyak, ia bertindak macam tembok semula jadi. Tembok-tembok inilah yang memecahkan Eropah jadi berpuluh-puluh pulau budaya yang berbeza. Hasilnya, bukan satu negara besar, tapi mozaik negara-negara kecil yang sentiasa bersaing antara satu sama lain. Dan sinilah anugerah terbesar Eropah bertukar jadi sumpahan terbesarnya. Dataran Eropah Utara yang subur tu ibarat pedang bermata dua. Ia memang tempat bekalan makanan utama, tapi pada masa yang sama, ia adalah lebuh raya yang sempurna untuk pencerobohan. Tak ada halangan semula jadi yang boleh sekat tentera yang datang, menjadikan tanah ni medan perang utama Eropah berkurun lamanya. Dan tak ada negara lain yang rasa sumpahan ni lebih teruk daripada Poland. Bayangkan, Poland ni tersepit betul-betul atas dataran yang rata di antara dua kuasa besar, Jerman dan Rusia. Sejarah Poland ni macam satu kitaran tragis. Ia muncul, kemudian dipadam dari peta oleh jiran-jirannya. Lepas tu berjuang untuk muncul balik, kemudian hilang lagi dan muncul lagi. Semuanya sebab geografinya yang terdedah. Selepas dah hampir musnahkan diri sendiri dalam dua perang dunia, pemimpin Eropah mula tanya satu soalan yang radikal. Boleh tak kita cipta sesuatu untuk lawan sumpahan geografi ni? Boleh ke politik dan ekonomi kalahkan peta? Jawapan mereka adalah satu eksperimen yang paling bercita-cita tinggi dalam sejarah moden, Kesatuan Eropah atau EU. Di tengah-tengah projek EU ni, ada satu masalah yang dah lama menghantui Eropah. Persoalan Jerman. Nak buat apa dengan sebuah negara yang terlalu kuat untuk diabaikan, tapi kedudukannya pula di tempat yang paling terdedah kat Eropah. Sebab kedudukannya kat dataran rata tu, Jerman sentiasa rasa terancam dan takut dikepung, dan ketakutan inilah yang sering kali mendorongnya untuk menyerang dulu.
Nah, seorang diplomat pernah gambarkan penyelesaiannya macam ni. Idea di sebalik EU adalah untuk mengunci musuh ketat lama, Perancis dan Jerman, dalam satu pelukan ekonomi yang sangat-sangat erat, sampaikan mustahil untuk mana-mana pihak angkat tangan dan tumbuk satu sama lain. Bijak kan? Logiknya sangat praktikal dan dibuat langkah demi langkah. Mula-mula, dengan adanya payung keselamatan Amerika melalui NATO, Eropah yang dah hancur mula membina semula. Lepas tu, Perancis dan Jerman buat satu langkah genius. Mereka gabungkan kawalan ke atas arang batu dan ke luli, bahan mentah untuk perang. Bila mereka kongsi kawalan industri perang, mustahil untuk mereka berperang secara senyap-senyap. Itulah langkah pertama ke arah integrasi yang lebih mendalam. Dan selama berpuluh-puluh tahun, nampaknya rancangan ni menjadi. Eropah menikmati keamanan dan kemakmuran yang tak pernah dilihat sebelum ni. Tapi, adakah projek EU ni betul-betul dah berjaya mengatasi realiti geografi? Atau adakah peta tu cuma tunggu masa yang sesuai untuk balas dendam? Kemudian, tibalah masanya untuk dendam geografi. Krisis kewangan 2008 telah merobek permukaan perpaduan Eropah dan mendedahkan semula jurang geografi yang dah lama wujud. Sekali lagi, ia jadi isu utara lawan selatan. Negara-negara industri yang kaya di utara, macam Jerman dan Belanda, menjadi penderma. Manakala negara-negara di selatan yang bergunung ganang dan kurang maju, macam Greece, Sepanyol, Itali, terpaksa jadi pemohon bantuan. Krisis ni membuktikan satu kebenaran yang agak pahit. Kita boleh cipta satu mata wang yang sama, tapi kita tak boleh ubah peta. Perbezaan kekayaan antara utara dan selatan ni bukanlah satu kebetulan. Ia adalah gema realiti geografi beratus-ratus tahun, siapa yang ada akses mudah ke laluan perdagangan dan siapa yang terasing oleh gunung dan lautan. Dan sementara Eropah sibuk dengan masalah dalamannya, satu lagi kuasa geografi yang kekal tak pernah hilang. Ingat tak dataran Eropah Utara? Dataran tu tak berhenti kat sempadan Poland. Ia terus menganjur ke timur, beratus-ratus kilometer jauhnya. Dan di hujung dataran tu, sentiasa ada, sentiasa memerhati. Ialah Rusia, sebuah kuasa besar yang juga dibelenggu oleh geografinya sendiri. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar. Projek Eropah ni adalah satu pertaruhan yang berani, satu cubaan untuk buktikan yang idea dan kerjasama boleh mengatasi gunung dan dataran. Tapi adakah pada akhirnya peta akan sentiasa menang? Ada kita semua, tak kira di mana pun kita berada, akhirnya hanyalah tawanan kepada geografi kita.